Saya cuba try 0 to 100 sekarang. Aircon tutup, full throttle. 2. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang sedang menonton Proton Online Bumi Putra. Okey, hari ini saya berpeluang untuk pandu uji, bukan pandu uji lah, saya nak kena hantar kereta ni ke roadshow di Aeon Mall Shah Alam daripada showroom saya Subang Jaya USJ. Jadinya serba sedikit pemanduan yang saya akan alami pada hari ini. Jadi first saya nak uji dia punya suspension macam mana, perbezaan antara yang lama dengan yang baru ni. Jadi saya dah cek tekanan angin yang seperti di pintu lah. So yang lain saya akan minta maaf, saya punya phone holder ni tak okey lah, dia tak sesuai untuk saya guna phone ni sebab dia sangat bergegar. Dia punya phone holder ni memang last minute yang saya cari ni. Yang ni saya mount di cermin, ikutkan dia untuk GoPro ke apa lah, tapi saya pakai phone, so memang akan nampak bergegar di sini. Check dia punya RPM, bacaan RPM semasa cruising. Saya akan lalu Federal sekejap, nanti kita tengok sama-sama, kita nantikan bacaannya berapa dia punya RPM semasa cruising, 90, 80 ataupun 100 ataupun 110 kalau saya punya perjalanan tu tak ada trafik yang sesat lah. Nampaknya dia punya skrin ni pun silau lah saya. Ok, ni saya zoom sikit, kena zoom sikit baru dia ok. Jadi anda boleh tengok lah di sini. Cumanya dia tak ada nampak gear berapa, kedudukan gear berapa sekarang ni. Dia yang saya pandu ni adalah 480. Saya lupa nak bagi tahu tadi, bukan CVT saya punya ni 480. Jadi yang CVT stay tune, saya akan buat juga video tu, dia punya RPM berapa apa semua, kita bandingkan dengan yang 80. Jadi daripada sinilah anda boleh fikir nak beli 80 ataupun CVT. Minta maaf, memang bergegar lah. Saya punya phone holder ni memang tak sesuai lah untuk mount handphone. Tapi at least anda dapat jugalah tengok berapa RPM saya semasa cruising nanti. So saya akan stop video ni sekejap. Okey tak kalau saya zoom out sikit ni. Jadi yang ini anda boleh lihat sikit lah, traffic sedang ada berapa di traffic light ataupun di mana saya berada lebih kurang kan. Jadi saya berada di traffic light semasa idling. Saya rasa dia punya mounting agak baik untuk yang variant 80 ni. Saya tengah hold brake, kedudukan gear dalam D, tak ada rasa gegaran di steering yang kasar. Saya pegang pintu apa semua, pegang dashboard, tak ada rasa gegaran yang macam mounting tak okey. So yang ini saya cuba try masuk N. Masuk N dia pergi RPM 0.8 lah, 800 RPM. Sekarang ni aircon pun tengah kick in. Masa aircon kick in pun dia tak ada rasa gegaran yang kurang refine lah orang kata. Yang mana kalau kereta yang mountingnya dah tak okey kan, anda tahulah macam mana kan dia punya gegaran macam mana. Tapi ini kalau saya pegang steering, pegang mana-mana permukaan dalam kereta ni, okey, memang sangat refine lah untuk sekarang ni. Yang CVT tu saya tak nilaikan lagi dia punya getaran macam mana, sebab dia punya mounting untuk CVT dan 80 tu berbeza je tapak dia. Jadi untuk 80 ni sama jugalah lebih kurang dengan yang bukan variant Saga lama MC2 tu. Untuk gegaran dia memang sangat-sangat minimum. Dia punya vibration seperti vibrate macam handphone tu kan. Macam kalau untuk Persona dan Iris, kereta itu walaupun baru, saya rasa kurang refine sikit apabila idling lah. Dia rasa macam getaran macam vibrate handphone. Itu yang saya masukkan. Kalau start kereta je, kalau start dekat Persona ataupun Iris tu, anda akan rasa sedikit getaran seperti vibrate handphone tau.
Tapi yang ini tidak, memang rasa dia punya refine dia untuk yang inilah. Okay, so ini saya dah mula jalan semula. Gear 2. Oh, tak nampak. Saya zoom sikit. Saya rasa kena buat macam ni lah. Okay, gear 3 dah ni. Tak rasa juga pergerakan pertukaran gear tu sebab enjin dia senyap. Saya pun tak berapa dengar dia tukar gear tadi sebab enjin dia senyap. Tapi NVH tu sebenarnya masih segmen A. Itu yang saya dapat pastikan. NVH memang berada segmen A jugalah. Saya rasa memang tak on par kepada segmen B macam seperti City Vios. Saya rasa belum lagi. Sebabkan yalah, macam kita langgar dekat lopak air ke apa, dia punya bunyi air dekat fender wheel arch tu. Ini dia 2 ke tadi? Saya lupa nak kira dah. Ni tukar gear, saya tekan minyak sikit. Ok, ni dah top gear. So 80 RPM berada di kedudukan 2 lah, 2. Ok, kejap saya kurangkan sikit speed. Lebih kurang 2. Ok, ingat 80 RPM berada di 2. Saya rasa ni top gear lah. Berada di gear paling tinggi, gear 4. Ni saya di sekitar USJ lagi. Bunyi signal dia agak kuat ya tuan-tuan. Dan dia punya brightness screen ni bagi saya agak terang lagi. Walaupun saya dah setkan malam. Dah setkan paling tak ni lah, paling tak terang. Saya tengah adjust saya punya phone holder ni. Tak okey lah. Tak maaf ya tuan-puan. First time saya record guna handphone ni. Ni okey lah, nampak RPM ya. Ni tengah tukar gear 3. Ni top gear balik. Ok, untuk dia punya suspension, first impression saya drive kereta ni, rasa macam kereta ni dia tune lebih comfort sikit berbanding yang MC2 Saga lama. Yang ini mungkin sebabkan dia dah tinggi, dia dah panjang kan dia punya spring tu, jadinya dari situ je dia dapat tune ke arah lebih comfort. Cumanya saya rasa kalau untuk cornering ni, rasanya kalau yalah lebih tinggi kereta, lebih obvious lah dia punya body roll tu. Untuk corner ni saya tak boleh nak testing corner sebab sekarang ni hujan menyai. Dia jalan basah ni. Ni kereta test drive. Bukan risau, tapi yalah saya nak kena berhati-hati. Kalau hal berlaku kan, takut sendiri. Tapi apa yang saya boleh cakap dekat sini, untuk suspension yang MC2 ni memang lebih comfort lah berbanding yang lama. Memang lebih lembut dia punya suspensi ni. Ini yang orang ramai mahukan sebenarnya. Bukan ke arah sporty driving yang mana lebihkan kepada driver, tetapi kepada penumpang mungkin kurang selesa bagi mereka. Ini yang orang ramai mahukan lah, yang mana susah nak kata saya pun nak kena test dengan lebih agresif lagi sebenarnya untuk ini suspension ni. Tapi memang saya dapat rasa lebih comfort lah. Saya U-turn. Okay, saya tekan habis sekejap. Saya tekan habis. Okay, tak boleh, kena break sikit. Tak sempat dia nak tukar gear. Saya punya kamera dah lari lah. Minta maaf lah tuan-tuan. Silap tadi, masa saya tekan tadi dia tak nampak ya, dia punya RPM tu.
lampu dia lampu projector. Jadi dia punya cut off line tu memang cantik lah, straight saja. Cumanya sekarang ni jalan dia basah. Jadi bila jalan basah ni memang tak berapa nak clear jugalah kalau ikutkan. Ni tinted pun tak ada ni. Dia punya projector ni tidaklah yang mungkin bukanlah yang tinggi punya lumen kan. Mungkin yang biasa punya lah. Takkanlah dia nak bagi yang lumen yang paling terang ke apa kan, macam kereta-kereta mahal. Tapi at least yang ni memang jauh lebih terang daripada yang Saga MC2 yang menggunakan reflector halogen. Okay, ni saya dah masuk ke Federal dah. Saya kena zoomkan sikit lah, tak nampak lah anda saya berada di mana ya. Saya bagi nampak meter saja. Boring tak boring tak tengok je lah meter ni. Siapa yang nak tengok RPM, ada saya punya viewer request saya nak tengok RPM berada pada berapa, pada kelajuan tertentu. Saya takut saya punya speaker pun tak berapa okey ni. Sorry, dia punya mikrofon traffic tak berapa clear lah di Federal ni. Cuma tengok macam mana. Saya try lajakkan sikit kereta ni di mana-mana yang clear. Jika kita masuk gear S, sebenarnya dia limitkan kepada gear 3. Dia hanya dapat tukar 2 kali lah gear. Gear 1 ke 2, 2 ke 3. Dia macam itu. Kalau kita masuk gear D, barulah boleh masuk top gear. Ni saya masuk D balik. Tak nampak ya tuan-tuan, saya punya kamera ni. Tak apa, yang penting anda tengok RPM tu berapa. Ni tengah cruising. Tengok kita buat 90. Ni sekarang top gear 90, RPM 2.3. Nak 100 tak boleh ni sebab kereta banyak. 100 2.6 110 tak ada chart. Tadi hampir reach 110. Tapi disebabkan saya sedang memecut masa tu gear 3, jadinya sikit lagi. Come on 102.6. Saya rasa ni mau 3 ni 3.1 kalau 110 ni 105. Okay, GPS speed pada waist saya sekarang ni 196. Okay, kalau 100 di meter, di waist saya adalah 96. Okay, saya nak kena masuk simpang dah. Saya cuba balik yang ni. Saya dah lajakkan sikit ni sebenarnya. Ikutkan ni dah terlajak. Sebab saya nak rekod punya pasal, saya cuba ni lah, pusing balik. Tak boleh pula, situ ada traffic lah. Okay, so anda dapat imagine lah 110 tu kita anggap 3 lah ya. 110 kelajuan RPM 3. Saya bawa ni memang kasar lah. Memang kereta test drive kan. Memang kereta untuk dilenjan lah. Berbanding dengan Persona, sebabkan
Saga dia lebih ringan dengan Persona. Berbanding Persona, dia memang rasa lagi pergi lah. Senang cerita, dia lagi pergi. Untuk NVH berbanding dengan Persona, engine noise confirm yang ini lebih senyap. Engine noise sahaja Untuk yang road noise macam lebih kurang sama dengan Persona. Saya akan buat satu ujian. Saya dah beli decibel meter, dB meter, cuma je dah lama tak pakai. Dia punya bateri tu dah keluar air apa semua, dah berkarat pula dia punya tu. Saya dah order yang baru. Nanti anda stay tune, subscribe video saya. Tak jalan balik. Okay, saya akan buat testing dB meter dan aircon berapa sejuk untuk semua model Proton. Kita tengok betul ke yang Saga baru ni dia sejuk berbanding yang lama. Sejuk mana dia? Untuk dia punya NVH, apa lagi komen dia tak setara lah macam segmen C. Untuk yang zaman sekarang takkan punya. Macam S70 lah, S70 dengan ni tak boleh dibandingkan lah. S70 tu tetap lagi senyap. Masa idling, masa tengah jalan macam mana pun, S70 yang orang kata bunyi enjin macam diesel tu memang jauh lebih senyap berbanding yang ini. Saga ni still segmen A. Tak boleh expect dia 4 silinder, enjinnya senyap di luar, tak senyap di dalam di dalam ni still segmen A punya soundproofing lah. Tapi bukan Beza punya soundproofing. Itu yang ini lebih senyap. Kalau Beza dengan ini, NVH yang ini lebih senyap. Kalau saya full throttle untuk Saga ni, yang itu pasti. Untuk full throttle, kalau Saga ni memang lebih senyap daripada Beza dan Persona, yang mana engine Campro ni dia punya nature dia high ref. Dia punya sound dia punya raw dia, Campro punya raw tu anda semua tahulah macam mana. Kalau 1.6 punya Campro, dia punya bunyi itu memang sporty lah. Ada orang suka, yang tak suka dia kata bising lah untuk Campro punya raw tu. Kalau 1.3 punya Campro, dia senyap sikit. Saya dah nak sampai dah Ion. Jadinya setakat di sini sajalah. Minta maaf kalau anda tak dapat nak tengok yang 120 ke apa. Okey, saya tekan full throttle. Okey, saya try brake. Kelip nanti orang ingat saya tak boleh gila-gila sangat di sini. Second try, saya cuba. Sekarang tengah dalam D, saya brake, saya terus tekan minyak. Okey, ni saya tak ada brake sampai habis lah sebab saya nak masuk sempang. Okey, jadi dapat juga chance sampai ke 100 tadi, walaupun hampir sampai di traffic light. Jadinya anda kena tengok sendiri berapa second anda kira lah sendiri. Yang ini saya seorang saja dalam kereta. Saya drive tadi, selepas isi minyak, selepas off kereta, dia akan reset saya punya short trip. Selepas isi minyak, apa yang saya buat tadi, saya pergi isi angin, tak mati enjin. Lepas tu saya set up kamera, saya set up saya punya phone mounting ni dalam 15 minit lah lebih kurang. Jadi yang ini hasilnya yang saya drive secara agresif, buat testing 0 to 100 2-3 kali. Ni pun tadi sampai je di destinasi saya ada link. Jadinya ini duration saya start engine daripada start engine tu 57 minit. Jadinya average speed pun boleh tengok lah 23 tu kira macam city driving lah lebih kurang. Jadi mileage yang travel tu 22-23 km lah. Jadi ini consumption di meter. Jangan anggap ini consumption yang
real life punya driving, yang mana itu lain. Yang ini banyak testing tadi yang saya buat, 0 to 100 tekan minyak macam orang gila. Jadinya ini hasil yang dapat lah, yang mana consumption 8.3 ni kira rendah daripada kereta yang macam kalau 2000cc yang drive di city driving biasanya akan dapat 10 liter over 100 km kalau city driving, 10 hingga 11, 12 kalau macam kereta yang cc besar lah. Sampai di sini sajalah saya belanja anda video meter Saga AT 1.6 1.5. Okay, terima kasih kerana menonton. Subscribe saya, stay tune untuk video-video yang menarik akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.